Kalau bayar zakat direct kepada adik-beradik yang susah dari segi hukum dengan ulil amri, sah ke tak? Baik. Dengar baik-baik. Dia kata dia ada nak bayar zakat, dia terus bayar kepada asnaf. Faham tak lagi? Siapa yang bayar terus kepada asnaf, zakatnya sah. Kerana syarat sah zakat itu diserahkan kepada asnaf. Cuma nisbah duduk dia di negara mana. Kalau dia duduk pada negara yang ada ulul amri, ada kerajaan Islam, dan pihak kerajaan sudah menggazetkan atau sudah keluar fatwa, wajib diberi kepada amil yang dilantik sahaja, maka berdosa dia derhaka kepada pemerintah jika dia tidak beri kepada amil yang dilantik, walaupun zakatnya sah. Kerana ada satu ayat dalam Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wajib mutaat pada Allah, wajib taat kepada Rasul, dan wajib juga taat kepada kerajaan. Bila? Jika arahan daripada pemerintah itu selaras dengan hukum syarak. Okey. Jadi kalau sudah ada gazet, sudah ada hitam putih, sudah ada fatwa, wajib diberi kepada amil yang dilantik oleh pemerintah, maka kita beri juga kepada asnaf direct, membelakangkan pemerintah. Hukumnya zakat itu sah, perbuatan membelakangkan pemerintah itu haram. Faham lagi? Tapi dalam kitab-kitab fiqh, antaranya kitab I'anatul Talibin, nak syarah Fathul Mu'in tak? Ada menyebut, jika tidak diagihkan dengan betul akan zakat tersebut, maka tidak mengapa kita membelakangkan mereka dan kita beri terus kepada asnaf. Contoh, duit itu dicuri, duit itu disamun, duit itu disalahgunakan dan sebagainya. Okey, itu jawapan dia. Kemudian yang kedua, nak betulkan balik. Kalau ada adik-beradik kita susah dan kita senang. Kita abang duduk di wakaf Amubah Patah ni, senanglah, nega boleh 3-4 ribu sebulan. Nah, sedap makan dalam anak bini. Kita ada adik seorang susah miskin di Bukit Payung. Contohnya adik kita ni duduk sebatang di Tangkara, dia perlukan 1,000 sebulan, cukup makan minum dia sebulan. Tapi pekerjaan dia tu tak besar gajinya. Nak dia dapat 700 sahaja. Okey? Bermakna dia tak cukup 300. Sebab orang miskin ini, orang yang perlu 1,000 tapi dia dapat tak sampai 1,000. Itu orang panggil miskin. Maka bila kita ada adik seorang di Bukit Payung yang miskin, kita abang duduk membapatah, senang orang kaya, wajib kita kena beri RM300 sebulan kepada adik,